Ini adalah tengkorak diberi nama Oosterbeeman atau lebih sinonim, dipanggil kepala Oosterby. Oosterbeeman ini dijumpai berada dalam kawasan berpaya pada setengah abad lalu. Pertama kali ditemui pada tahun 1948. Ahli arkeologi menjumpai kepala Oosterby dibaluti oleh helaian kulit rusa. Kepala ini tertimbus berada pada kedalaman 60 hingga 75 cm dari permukaan dasar. Semasa ditemui, kepala Oosterby ini dalam keadaan terendam di dasar air paya. Ahli arkeologi menggunakan alat pemotong gambut untuk menarik keluar Oosterbeeman ketika ditemui. Walaupun analisis ujian karbon mencatatkan kepala Oosterby berasal dari tahun 75 Masehi ke 140 Masehi, tetapi bentuknya masih utuh dapat dilihat pada rambut masih kekal terpelihara. Ahli akademik merekodkan bahawa kepala Oosterby ini direkodkan sebagai seorang lelaki berada dalam usia lingkungan 50 tahun ke 60 tahun. Kecantikan jalinan rambut dienyamkan pada kepala Oosterby. Ini menunjukkan ia berasal daripada budaya Swabian oleh etnik Swabi. Kini, kepala Oosterby telah ditempatkan dalam Muzium Arkeologi Negeri di Istana Gottorp di Schleswig-Holstein.